Niat aku mai dekat Sungai Petani Laguna Merobok nak makan demi ayam penyet. Tapi bila nampak laksa, aku bol tak boleh tahan weh. Untuk laksa dia ni, ramai kata sedap dan depa pun suggest aku ambil. Kalau hampa jenis suka yang ikan tebal, yang ni laksa Kedah. Laksa Tok Nak baru duk dah RM8.9. So dekat ayam penyet cabai-cabai Laguna Merobok ni, kalau hampa yang pernah makan banyak kali, hampa tahu lah dia punya sambal tu best macam mana. Ayam dia semua potong 4. Kalau hampa nak bahagian L yang aku ambil ni, hampa tambah RM1.15. Tak cukup pada tu, aku order pula alakat. Terung penyet baru dah RM6. Dia ada ikan juga, bawai penyet termasuk dengan udang penyet dan juga sotong penyet. Dia punya sup ni merasa rempah-rempah. Aku kalau main kedai ni ayam terung. Yang ni memang tak miss lah. Sotong ni kira abuan last nak rata-rata hampa cicah dengan sambal dia. Keruk-keruk dia jenis halui macam ni tau. So bagi yang tak nak gigi pun, hampa makan pun senang juga dari pepak. Yang mana yang hantu bakso, hampa boleh buat pilihan lah. Mi, bihun, kuih tiaw. So dia main RM8.9. Lepas tu hampa nak daging ke perut ke. Tapi aku ambil yang ni yang biasa ni harga RM8.9 pun dia main portion banyak. Tapi hantu bakso, hampa boleh main dekat dia. Bakso sedap, bakso sedap. Bila hampa makan pedas-pedas ni, hampa kena cendol ada kat pedas tu sikit. Aku main tadi pun suhu pun 37, 38. Kena cendol sejuk badan. Ni lah aku tunjuk kat hampa. RM16.9 untuk travel pack dan juga yang ni pack dia rumah. Tapi ni packing lama lah sebab baru dapat SG halal. Nanti tak lama lagi dia pakai chop halal dekat sini. Orang hitam lah. Close tengah pagi dia buka dah sampai 6:30 petang. Hari Jumaat close. Tadi aku makan aku duduk bahagian luar tau. Adalah 4 meja 5 meja macam tu. Cendol pun dia buat kat depan ni. Tapi kalau hampa duduk dalam, dia kedang aircon ada siap semua. Atas pun ada juga kalau hampa merah-merah. Kedai dia ayam bismi, ayam dari rumah sembelihan halal Jakim. Mai support bisnes orang kita di Sungai Petani Kedah ni geng. Ciao.